Negara kita sedang berdepan dengan tekanan ekonomi global yang semakin kompleks. Pada awalnya, krisis ini dilihat sebagai isu bekalan minyak. Namun kini, kesannya telah berkembang kepada rantaian bekalan, kos logistik, bekalan tenaga, bahan mentah industri, input pertanian, harga makanan, sektor pembinaan dan juga pasaran buruh. Oleh itu, kerajaan sedang mengurus keadaan ini secara berfasa, berpandukan data, libat urus bersama industri dan tinjauan di lapangan. Fokus kita bukan sekadar menstabilkan harga, tetapi memastikan bekalan tenaga dan keperluan asas kekal terjamin. Kos kepada rakyat tidak meningkat secara mendadak dan membina daya tahan ekonomi negara untuk jangka panjang.